Selamat datang kepada series kami Silap Saya. Nama saya Fizwan dan saya adalah host awak untuk episod ini. Pada episod ini kami ada Faiz yang akan ceritakan kisah silamnya. Pada episod ini kami nak sampaikan yang kita semua ada banyak kawan, tapi kita harus pilih kawan yang betul. Dan tidak membuang masa lagi, inilah Silap Saya. Hai, nama aku Faiz. Dan inilah cerita aku. Aku membesar dengan kawan-kawan aku. Tapi satu orang ni betul-betul yang berada aku. Nama dia Malik. Si Malik ni, dia memang hal lah. Dia selalu minum, selalu cari pasangan orang. Tapi apa yang paling teruk pasal dia kan, dia kaki judi. Hidup dia gitu je lah. Judi, kalah, minum. Judi, kalah, minum. Hidup dah kecoh-kecoh. Si Malik ni pula nak ada mata air. Mata air dia Luna. Si Luna ni terus terang, daripada start aku memang tak ngam dengan dia. Aku tengok dia macam macam yang semacam gitu. Apa nak buat, berada dah suka, dah bercinta. Yalah, cinta kan butakan mata. Aku ingat lagi pada satu hari ni, aku nak pergi kerja. Lepas tu aku nampak si Luna dengan lelaki lain. Kau main syok je aku tengok. Aku apa lagi? Aku terus ambil off, pergi jumpa Malik, power pasal Luna tu. Aku ada satu benda nak bilang kau. Apa kau nak bilang aku? Aku nampak si Luna tu dengan jantan lain. Kau betul? Kau tengok ni. So bila aku dah pergi bilang Malik pula, si Malik ni satu, dia panas baran. Dia pergi terus call Luna. So diorang agree lah nak jumpa. Terus terang aku memang tak boleh lupa lah bila diorang jumpa tu. Memang drama gila. Aku kat sana terus terang memang tak kena gaya. Aku memang tak suka Luna. Si Malik tengah mengamuk, dia tengah mabuk. Terus terang memang not a good recipe lah. Tapi yang kelakarnya, bila diorang gaduh tu, aku ingatkan Malik nak tarik diri. Bila tengah kecoh-kecoh tu, tiba-tiba Luna yang nak tarik diri. Biar aku malas, aku penat lah. Kan kau malas dengan aku? Dah, kita putus. Kau dah curang, kau yang nak tarik diri. Steady je. Apa lagi? Mengamuk lah tu Malik. Aku cuba suruh dia relax lah, tenangkan diri dulu. Dah lah, duduk. Dah lah, tak payah fikir pasal dia. Benar tu budak siapa? Tak. Tapi aku tahu macam nak cari dia. Macam kau nak cari dia? Kita tunggu diorang pergi dating. Lepas tu confirm dah hantar dia balik ke? Lepas dah hantar dia balik, kita pergi kat dia. Macam Jal sekarang. Dia nak tahu mamat mana keluar dengan si Luna. So okey lah, kita cuba cari lah siapa mamat tu. So aku come up with this idea lah. Kita pergi bawa blok rumah Luna. Sebab kalau lelaki dengan perempuan dating, lelaki mesti hantar perempuan balik ke, gentleman ke. So dari sana kita boleh tahu siapa lelaki tu. Betul-betul kita nampak diorang sama-sama. Untuk aku okey lah, dah cukup ke. Dah tahu siapa lelaki ni. Si Malik pergi serang dia. Balik. Aku je macam alamak, ni mesti gaduh, mesti kecoh ni. Hey boy, kau kenal aku siapa tak? Siapa kau? Kau tak kenal aku siapa? Aku Matai Luna. Oh, Luna dari mata air. Habis aku ni apa kat sini? Bila Malik ni confront dia aku ingatkan ni confirm kecoh lah, mesti muka dia berdarah ke apa. Si Malik ni memang tak betul sikit lah. But actually to my surprise Diorang boleh tahan gentle about it.
Diorang berbual, diorang suah kat sana juga. Diorang even come with an agreement yang lelaki ni takkan keluar dengan Luna lagi. Sebab yelah, lelaki ni kata dia tak tahu yang Luna ada matai. Betul ke tak orang tahu kan. Tapi diorang dah agree, lelaki ni takkan keluar dengan Luna lagi. Itu yang paling penting. Lepas tu dah, semua dah settle ber, dah okey ber. So si Malik ni pula stalk si Luna. Sebab dia macam masih ada feelings lah. Dia nak try to patch back, nak work things out dengan Luna ni. Si Malik ni asyik text. Luna ni asyik buat bodoh dengan dia. Makin lama aku tengok tu Malik makin huru hara kata dia. Dating lah ni perempuan. Tak reply aku sih. Malik, kau lupakan dia je lah. Mana perempuan lain ber? Tak, aku nak tahu apa dia tengah buat sekarang. Kau nak tahu? Kau tengok social media dia. Nak tahu sangat kan? Kau pun tak angkat. Sekejap aku check. Si Malik pergi stalk Luna punya social media. Lepas tu si Luna ada post dia keluar dengan lelaki ni. Si Luna tu kira kan pandai lah. Dia post lagi tu tak tunjuk siapa, tak tunjuk muka. Nampak tangan je. Tapi masalahnya tangan dia kita dah boleh cam lah. Tak ada jap. Kau tengok ni. Ni Kelang pernah nampak ni. Dia bukan lelaki that time ke? Mesti lelaki that time lah. Aku dah cakap dengan dia kan, jangan keluar dengan perempuan ni lagi. Habis kau nak buat apa? Kita pergi cari dia. Apa lagi, si Malik tiung kan terus. Si Malik pun otak dah tak betul kan. Dia kata aku simple je. Agreement, diorang takkan keluar lagi. Tapi sekarang gambar ada bukti, diorang keluar. So Malik kata since diorang tengah keluar dating, tengah enjoy, kita pergi tunggu kat bawah blok Luna. Kalau betul tu Mamat balik dengan Luna, dia siap. Aku okey lah. Brother tak puas hati dengan dia, aku pun tak puas hati. Simple je. Bila kita tunggu kat bawah blok Luna tu, betul-betul lah tu Mamat timbul. Luna! Balik. Kenapa? Tak laki lah. Balik. Hey, what's going on? Kita marah pun kita ada cara. Aku pergi kat Luna, aku suruh dia balik dulu. Ini masalah lelaki. Aku tak nak dia masuk campur. Boy! Di sini! Itu Mamat pula, dia dengan Malik. Biar Malik settle. Aku dengar kat belakang macam kecoh. Aku dengar, wah, memang lah. Dah start lah. Tapi bila aku pusing, aku tengok si Mamat ni, dia tengah pegang baju Malik. Aku tengok, kau siapa? Tak, asal kau? Kau dah pegang dengan dia apa? Asal tak boleh ke? Oi, asal kau pegang dia? Hah? Asal kau pegang dia? Kau belah lah! Terus terang, bila aku tolak dia, niat aku nak berpecahkan dorang je. Aku tak sangka pula kepala dia kena bucu tu. Bila aku nampak keadaan dia macam itu, aku bilang Malik, berambus dah. Memang betul ni masalah dia. Tapi apa yang betul, yang tolak tu aku. Ini perbuatan aku. Apa-apa jadi, aku yang angkat. Sebab kita memang brother. Aku susah, dia tolong. Dia susah, aku tolong. Tapi kita semua tak sangka kali ni it went a bit too far. Aku pun tak sangka tolak itu sikit boleh berubahkan hidup aku. Bila aku kat alam tu kan, terus terang aku rasa macam aku tak sepatutnya kat alam sini. Yang selalu buat hal, selalu bergaduh, Malik, bukan aku. Cuma hari tu bila aku nampak lelaki tu pakai baju Malik, aku snap lah. Kononnya nak defend brother. Tapi bila aku kat alam, tak sekali pun Malik jumpa aku. Kau nak tahu siapa yang selalu visit aku bila aku masuk kat alam? Family aku. Memang betul lah aku tak membesarkan dorang. Tapi bila aku dengan susah, dorang yang datang. Dari sana aku start to notice lah, pentingkan diri sendiri. Jangan menyusahkan diri untuk orang lain. Bila aku dah keluar dengan ada masa untuk diri sendiri kan, aku realise that dulu aku buat banyak hal. Aku buat apa Malik nak. Aku macam tak ada hidup sendiri. Lepas tu bila aku susah, dia hilang. After serving my time seseorang, aku realise that there's a lot of things lah yang aku boleh improve on. Memang betul lah kita loyal dengan orang yang baik dengan kita. Tapi ingat, yang ada orang baik
ada sebabnya. Kadang-kadang diorang nak guna dengan kau. Nak loyal tu boleh, but be loyal for the right person. Itulah kisah dari Faiz. Kami harap korang semua dapat belajar satu atau dua benda pada episod ini. Ingatlah, kita memang ada banyak kawan yang kita sanggup buat apa-apa untuk tolong mereka. Tapi, kita semua harus pentingkan diri sendiri dan juga dahulukan keluarga kita. Secret society does exist in Singapore. And to those of you who is trying to find your way out, please don't be afraid to seek for help. The decisions that you do and the actions that you make not only affects you, but your loved ones. We are very fortunate to be in Singapore because there is multiple ways that we can seek help from. Again, if you are looking for help or if you know someone who is in need of help, don't be afraid to give them a call. Dengan itu, saya akan habiskan episod ini. Kami akan jumpa lagi in the next episode of Silap Saya.